Saya suka cara pendapat saya Ustazah Jana aja okey. Mhm. Dia macam tersusun lah. Dia setiap kali dia bincang soalan tu, dia ulang-ulang balik apa yang basic-basic yang kita pernah Mhm. ajar. Contoh macam mubtada khabar kan. Mhm. Macam jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Setiap kali dia satu soalan tu, dia ajar balik. Dia ingatkan balik, recap balik apa yang basic-basic tu. Sebab kadang-kadang yang basic tu lah selalu keluar kan berkait dengan apa yang kita jawab. Bantu lagi-lagi macam jadual i'rab ke, jadual banyaklah jadual, lepas tu latihan nota-nota yang simple tu. Banyak saja membantulah. Okey, faham. Saya pernah lah juga apa tu ajar nota-nota tu dengan kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan pun senang faham. Saya cadangkan diorang masuk Nomatic ni sebab diorang ajar daripada basic sampailah sampailah daripada A to Z tu diorang ajar satu-satu untuk kita faham. Sebab kadang-kadang benda yang basic tu lah mampu apa dia macam benda basic tu dia berkait lah dengan Arab semua tu. Kalau kita tak Mhm. tahu basic kita tak boleh nak buat lah semua. Mhm. Jadi saya rasa bergunalah untuk walaupun macam last minute tapi saya rasa sempat je. Saya ada kawan yang baru nak masuk Nahumatic ni. So saya harap dia boleh lah belajar bahasa Arab dengan mudah di Nahumatic.